Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel UMA Ustaz Muhammad Amin. Terima kasih kerana sudi bertandang ke sini. Memperkenalkan, saya Muhammad Amin bin Adnan, merupakan guru tahfiz KBT, Kurikulum Bersepadu Tahfiz KPM. Kini saya bertugas di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Dungun, Terengganu Darul Iman. Sebenarnya sekolah ini merupakan tempat saya bersekolah dahulu. Kiranya ibarat sirih pulang ke gagang lah. Selepas menamatkan SPM, saya melanjutkan pelajaran ke Darul Quran Kuala Kubu Baru JAKIM dalam program pensijilan tahfiz. Kemudian saya meneruskan pengembaraan ilmu saya ke Taman Ilmu dan Budi, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Minat saya mendalam dalam bidang pendidikan mendorong saya untuk menimba ilmu di peringkat diploma pendidikan di IPG Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis. Tahun ini merupakan tahun ketiga saya dilantik menjadi guru tetap. Menarik tentang diri saya merupakan guru yang mengangkat semangat ulul albab dalam pembelajaran. Komponen ulul albab seperti Quranik, ensiklopedik, ijtihadik merupakan teras dalam saya menjalankan PDP dan melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Sedikit pencapaian saya sepanjang dalam perkhidmatan, saya merupakan guru edufluencer KPM bagi kohort ketiga. Saya juga merupakan duta integriti KPM dalam dunia pendidikan digital. Saya merupakan seorang Apple teacher. Saya juga merupakan guru yang aktif dalam pasukan inovasi sekolah. Kami telah menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pada tahun lepas, 2024, kami dinobatkan pingat gangsa di Indonesia Inventors Day. Dan pada tahun ini, kami berjaya dianugerahkan pingat emas di International Innovation and Invention Competition. Mengapa saya berminat untuk join Akademi YouTuber Malaysia AYU? Kerana cogan katanya yang membentuk kebersamaan dalam kalangan pendidik. Sendirian kita biasa, bersama jadi luar biasa. Harapan saya agar saya dapat turut serta bersama 10,000 guru YouTuber pendidikan dalam memperkasakan pendidikan digital dan aktif menghasilkan konten-konten berimpak tinggi dalam dunia pendidikan di saluran YouTube. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan video seterusnya.